Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Siam Darjah 4. Perkara yang membatalkan puasa, sambungan perkara 4 dan 5. Objektif pelajaran, murid dapat menyelesaikan perkara yang membatalkan puasa dengan betul. Okay, perkara yang membatalkan puasa yang keempat ialah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Okay, maksudnya di sini, batal puasa jika sengaja menggunakan tangan atau menyentuh atau menggesel atau berpeluk cium. Ini bagi orang yang sudah berkahwin atau seumpamanya hingga terkeluar air mani. Okay, kemudian tidak batal jika sebab ia mimpi. Kemudian tidak batal dengan syarat pada adatnya, maksudnya kebiasaannya tidak keluar air maninya jika ia menilik atau berkhayal atau berfikir. Tetapi batal puasanya jika pada kebiasaannya keluar air maninya jika ia menilik atau berkhayal atau berfikir. Okay, perkara yang membatalkan puasa yang kelima ialah memasukkan dengan sengaja sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka. Okay, maksud rongga yang terbuka ialah mulut, lubang hidung, lubang telinga dan lubang kemaluan, kubul dan dubur. Okay, maksud memasukkan dengan sengaja sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka walaupun sedikit seperti menelan dahak yang telah keluar sampai ke had lahir makhraj ha. Okay, masalah dan hukum yang pertama, air mandi yang disuruh oleh agama seperti mandi junub kerana bersetubuh iaitu mandi wajib dan mandi jumaat iaitu kerana mandi sunat. Jadi kalau sekiranya air itu termasuk dalam telinga kita ni adalah tidak batal puasa kita ni. Yang kedua, air mandi yang tidak dituntut oleh agama seperti mandi kerana rimas ataupun kita ni kepanasan pada bulan puasa. Jadinya batal puasa kita ni kalau termasuk air ke dalam telinga. 3. Menitikkan air ke dalam lubang hidung atau lubang telinga atau lubang kemaluan, batal puasa. Yang keempat, buang air besar dan tahi itu keras dan telah keluar sebahagiannya, tiba-tiba yang keluar itu masuk kembali. Jadinya ini batal puasa kerana tahi itu telah masuk ke dalam rongga terbuka. Yang kelima, bercelak mata walaupun ada rasanya ditekak. Ini tidak batal puasa. Yang keenam, berubat mata menitikkan air ke dalam mata walaupun ada rasa ditekak. Tidak batal puasa kerana mata bukan rongga yang terbuka. Yang ketujuh ialah bersuntik ataupun berinjek pada urat saraf atau di bawah kulit bukan rongga terbuka. Ini tidak batal puasa, bahkan sah. Yang ke-8, bersuntik atau berinjek melalui rongga terbuka seperti rongga hidung atau mulut. Ini batal puasa dan tidak sah puasanya. Yang ke-9, pemindahan darah, memasukkan darah melalui urat besar ke dalam badan. Ini batal puasa kerana darah sampai rongga perutnya dan jantung seterusnya diproses ke seluruh badan. Yang ke-10, menyuntik air ke dalam badan seperti air glukos untuk mengenyangkan. Ini batal puasa kerana pasti sampai perutnya dan ma'idah iaitu tempat proses makanan. Yang ke-11, berbekam darah, tidak batal puasa tetapi makruh hukumnya. Yang ke-12, berus gigi setelah tergelincir matahari itu selepas zuhur, makruh hukumnya. Yang ke-13, ubat gigi bercampur air liur masuk sampai pada had yang zahir. Ini batal puasa. Dan ke-14, ubat gigi bercampur dengan air liur tapi tidak sampai pada had yang zahir. Tidak batal puasanya. Syukran, ila liqa, ma'assalamah.